Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lahu wa la takun khamisan fatahlak. Hadis ni selalu saya baca dalam majlis ilmu, kat masjid, kat surau, forum ke, saya selalu baca hadis ni sebagai peringatan kita bersama supaya cinta kita dengan ilmu. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang berilmu, maksudnya jadi orang yang alim. Tak pun jadilah orang yang suka belajar, tak pun suka jadi mendengar pun jadilah, tak pun suka dengan ilmu pun jadilah. Kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Kelima ni siapa? Suruh jadi orang alim tak mau, belajar pun malas, dengar pun stres. Tengok, dah ada 2-3 orang stres tak? Saya cakap dia stres, relax lah Bahkan dengan majlis ilmu pun dia tak suka. Kata Nabi, kamu akan binasa. Sadaqallahu wa rasuluh. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis ya. Alhamdulillah, hebat pengacara kita, boleh berbicara dalam bahasa Inggeris walaupun ada kejawanannya. Macam Jawa lah ya. Betul ni Fatimah. Stres ni Seterusnya yang kita hormati Dekan Fakulti Pengajian Pengurusan Maklumat ya, saya difahamkan, kepada Pengetua Kolej Jasmine, seterusnya kepada tenaga pengajar atau pensyarah di UiTM Puncak Perdana, barisan usia program kaki tangan daripada Jabatan Agama Islam Selangor, urusia di peringkat kolej yang bersungguh-sungguh menjayakan program pada malam ini. 2 orang ahli panel di sebelah kanan dan kiri saya. Kenal ke tak kenal Tak kenal. Yang dikenal saya Ustaz. Paling suka cerita kahwin budak-budak sini ni. Di sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Nazmi Karim ya. Kalau malam ni tengok jauh tak nampak, buka YouTube pun nampak orang ni. Di sebelah kiri saya Al-Fadil Ustaz Zul, yang dikenali sebagai Zul Pandan. Tak pasti Pandan jauh, Pandan Tengah ke, Pandan Jaya ke, saya tak pasti Ustaz. Pandan mana, kek pandan ke mana. Alhamdulillah, di sebelah kiri saya kira yang muda-muda ramai kenal, termasuk dekan kita pun kenal sebab muda lagi ya. Alhamdulillah. Al-Fadil Ustaz, Pengetua Jasmine kita pun nampak muda lagi. Alhamdulillah. Ada umur 40, 35 ada. Ada 35, alhamdulillah, ngaku dia. Tapi itu 15 tahun dulu ya. Yang 35 saya Ustaz Nazmi ya. Itu pun 3 tahun dululah. Terusnya muslimin muslimat, para peserta ataupun orang kata yang hadir sama-sama dalam program majlis ilmu bicara ad-din ataupun forum perdana, forum hiwar ke, sama je lah. Tapi malam ni kita berbicara satu tajuk yang saya tengok tajuknya pun stres juga sebenarnya ni ya. Akhir zaman. Akhir zaman ya. Kalau akhir zaman tu sebenarnya bahasa Arab yang dah dimelayukan lah. Dan malam ni alhamdulillah kita sepatutnya mula 9 sampai 11, tapi jam kita baru 8.30. 1 jam yang lepas. Dan kita berforum malam ni insyaAllah paling lewat dalam 4 pagi. Paling lewat lah. Dan kita akan sambung terus dengan Qiyamul Lail insyaAllah. Boleh? Boleh kita boleh ni? Tengok, stres. Kata akhir zaman, stres
Jadi malam ni kita banyak forum. Banyak forum pula. Tersasul saya, ya. Pasalnya handphone saya hilang sebenarnya ni. Siapa jumpa handphone saya cover warna merah, tolong hantar sini, ya. Dia ada 2 handphone tu, warna merah, ya. Stres ni, jangan main-main ni. Yang bini aku telefon, abang ni betul ke forum, ya? Aku nak jawab apa, ya? Sebab selalu saya bukti, saya ambil gambar apa saya hantar, ya. Malam ni tak hantar saya, stres, ya. Tapi tak apa, insyaAllah nanti digantilah. Malam ni insyaAllah kita ada 3-4 round. Dan kalau tuan-tuan ada soalan, saudari, adik-adik ada soalan, boleh tanya secara live, ya. Saya ingat mikrofon pun ada. Kalau tak ada boleh tulis, kalau tak ada SMS. Tapi handphone saya tak ada, saya minta izin salah seorang panel. Ustaz ada, boleh bagi nombor Ustaz? Stres. Tak apalah, insyaAllah. Allahu Akbar. Allah, tengok Allah dah bagi dah. Allah, alhamdulillah. Saja je sebenarnya, ya. Terima kasih. Saya bagi nombor telefon saya. Soalan yang terbaik akan dapat hadiah. Malam ni nasi lemak sebungkus. Saya bagi nombor telefon. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya sebut nombor telefon saya 012 396 1197. Dapat, ya? 012 396 1197. Boleh SMS ataupun WhatsApp untuk kedua orang ahli panel. Dan saya tak adalah, ya, sebab saya moderator je. Baik. Sebagai mukadimah malam ni, insyaAllah kehadirannya alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kepada penganjur, pihak JAIS dan juga pihak kolej, ya, yang berjaya menganjurkan program yang baik. Kehadiran pada saudari muslimin muslimat, alhamdulillah ramai, ada 6,000 lebih. Saya nampak ke belakang sana tu. Oh, campur yang kat luar, ya, tak nampak lagi. Alhamdulillah, ya. Jadi kehadirannya pun ramai, semangat kita insyaAllah. Jadi kita akan buka soalan kalau ada soalan, dan kita buka perbincangan kita pada malam ini sebagai mukadimah. Menjaga masa kita dah berjalan, kita akan terus kepada Fadil Ustaz Nazmi. Sebagai mukadimah Ustaz, saya tak tentukan Ustaz nak berapa jam, 2 jam, 3 jam pun tak ada masalah. Sebab di sini semuanya ahli syurga insyaAllah, ya. Allah, lambatlah patutnya, amin gitu, ya. Stres, ya. Jadi Ustaz sebagai mukadimahnya, jadi kita berbicara tentang akhir zaman. Yang dikatakan akhir zaman tu apa dan ciri-cirinya apa. Soalannya pendek Ustaz, jawapan panjang biasa tu, ya. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan forum tentang peristiwa ataupun yang bicara dunia akhir zaman. Berkenaan dengan soalan Ustaz tadi, benda soalan Ustaz, apakah yang dikatakan dunia akhir zaman? Lebih kurang macam tu lah. Aku ni lupa lah pula. Dengar Ustaz Abdul nyanyi hilang ingatan kejap. Stres. Okey. Abang kakak yang dirahmati Allah sekalian, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma lam ya'ti yawmun illa wa ba'dahu syarrun minhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik kurun aku. Mana sebaik-baik 100 tahun yang pertama, satu kurun selama 100 tahun. Maka Nabi sebut kurun yang terbaik ialah kurun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma allazina yalunahum. Kemudian kurun selepas daripada itu, mana 200 tahun Hijri. 100 tahun Hijri, 200 tahun Hijri. Thumma allazina yalunahum, kemudian kurun yang selepas daripada itu, maksudnya 300 tahun, 3 kurun. Maka inilah kurun yang terbaik, zaman Nabi SAW, zaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, zaman para tabi'in. 300 tahun ini kurun yang terbaik. Kemudian Nabi kata apa? Summa lam ya'ti yaumun, kemudian tidak datang satu hari
Lepas daripada 300 kurun ini akan berlaku, Nabi kata, tidak berlaku satu hari kecuali esok lebih teruk pada hari ini. Ya, hari ini kita rasa teruk dah, besok kita rasa lebih teruk lagi. Contoh kan, contohlah ni contoh. Contoh baru ni kita tengok dalam berita Kelab Myvi Belasah Pajero kan, contoh. Dan tak besok kau dapat berita pula Kelab Kancil Belasah Pajero. Nak khabar lagi tu Kancil pun jangan main. Jadi tuan-tuan, abang kakak semua, kita ni memang berada di akhir zaman yang Nabi kata esok lebih teruk pada hari ini. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut macam tu, nak tak nak kita ni kena terima. Ada juga orang cakap, Ustaz, kan best kan kalau kita hidup zaman Nabi. Jangan cakap macam tu. Seorang sahabat Nabi pernah menegur seorang sigharus sahabi. Mana sahabat ni dia lahir, tapi masa Nabi ada dia kecil lagi. Dia tak sempat tengok Nabi lama-lama kan. Jadi bila dia membesar, Nabi dah wafat. Lalu dia kata dekat sahabat ni, dia kata, untung tuan hidup zaman Nabi, tuan bersahabat dengan Nabi, untung tuan. Dia kata, kau jangan cakap macam tu. Sebab belum tentu kalau kau hidup zaman Nabi, kau mampu menghadapi ujian sebagaimana yang ujian terpaksa kami hadapi. Kan kita cakap macam tu kan, kan best kan kalau kita hidup zaman Nabi kan, kita tengok Nabi, kita berjuang Nabi. Kau ingat hidup zaman Nabi tu tengok muka Nabi je? Tak, kau kena berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau kena bersusah payah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ni dia kata apa? Engkau tidak diuji sebagaimana kami diuji. Kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpaksa berperang dengan anak beranak sendiri. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam perang Badar kan, para sahabat ni berlawan dengan anak beranak sendiri. Umar bin Al-Khattab berlawan dengan abang dia. Abu Bakar As-Siddiq berlawan dengan anak dia sendiri yang masa tu belum beriman lagi. Seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang diberi gelaran Aminu hadil ummah, orang yang paling amanah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuji berhadapan dengan bapa sendiri, bahkan akhirnya dia sendiri bunuh bapa dia dalam perang Badar. Nak sebutnya, rupa-rupanya orang yang hidup zaman Nabi ujiannya berat. Maka kita pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak uji kita hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pengorbanannya terlalu berat. Maka tadi Allah kita berada pada hari ini. Bila kita berada pada hari ini, akhir zaman yang Nabi sebut esok lebih teruk pada hari ini. Macam mana kita nak selamat? Caranya tidak ada pilihan kecuali ikut sebagaimana yang disebutkan oleh ustaz moderator kita tadi. Maka Nabi kata kun aliman. Ada riwayat mengatakan perkataan ini perkataan tabi'in Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman, jadilah kamu ataupun orang yang belajar. Kalau mengajar tak mampu, ya, belajar pun tak mampu, sibuk benar lah tu kan, stres tu. Au mustami'an, belajar pun tak sempat, kau kena jadi orang mendengar. Macam malam ni kan kita dengar belaka. Au muhibban, ataupun golongan yang keempat. Keempat ni ialah golongan yang suka. Dia mungkin dia tidak alim, dia mungkin tidak belajar, dia mungkin tak sempat mendengar, tapi dia suka majlis ilmu, dia sponsor. Malam ni dia kata aku sponsor aiskrim 6,000 kon yang buat tanda jalan tu hantam majalah kan. Jadi dia sponsor, dia suka majlis ilmu, tapi dia tak datang dengan sebab busy business. Okey, kau selamat. Maka Nabi kata fala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan kelima, kau akan rosak binasa. Di akhir zaman ujiannya terlalu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala faman? Al-Yahudu wan Nasara. Qala faman? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sebut dalam hadis, la tattabi'unna. Kalau orang belajar bahasa Arab, macam kita baca surah Alhaakumut Takatsur, Allah kata apa? La tus'alunna yawma idzin la tarawunna 'ainal yakin. La tus'alunna, ini semua maknanya kuat. Ya, dalam grammar bahasa Arab, kalau ada lam dalam perkataan atau dalam fi'il verb tu, kemudian ada nun taukid yang ada sabdu tu, maknanya betul-betul kuat. La tus'alunna, demi sesungguhnya kamu akan ditanya. La tarawunnaha, demi sesungguhnya engkau akan nampak benda tu. Maka Nabi sebut dalam hadis, la tattabi'unna, demi sesungguhnya umat akhir zaman akan mengikut. Kamu akan mengikut. Ikut siapa? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu umat akhir zaman akan mengikut perangai umat-umat yang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Apa yang diorang buat zaman dulu yang tak senonoh, kita ikut belaka pada hari ini, dan itu berlaku pada hari ini. Kan masalah sosial yang kita pun nak cerita dah, nak muntah dah, nak menyampah dah cerita. Korang duduk dekat kawasan ni, korang tahu. Kita kalau duduk tengok-tengok budak-budak yang belajar kan, saya tak tahulah sini mungkin keadaannya terkawal insya-Allah. Tapi yang kalau belajar dekat universiti swasta dan sebagainya kan, yang pesen duduk rumah sewa tu kan, couple-couple tu, macam mana agak-agaknya. Tadi saya makan dekat satu tempat, kawasan ni kawasan budak-budak you sewa kan, turun daripada rumah macam mau panggil apartment tu, turun couple dah lah turun couple, awek dia punya pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun confused, slow ke standard ni anak kabarnya punya tak senonoh. Gua tahu, aku rasa nak bagi jack kat perut dia, aku rasa terajang aja rasa kan. Makna dah tak ada maruah tau orang perempuan pada hari ni. Apa yang orang dulu buat, kemungkaran yang dia buat, Nabi kata kamu akan ikut. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Yang tak senonoh tu kau ikut belaka. Nabi kata hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sehingga kalau orang-orang dahulu ini masuk lubang biawak sekalipun, korang pun masuk lubang biawak tu. Maka sahabat kata, siapakah orang-orang terdahulu ini ya Rasulullah yang orang ramai ikut pada hari ini? Adakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, orang Yahudi dan Kristian? Nabi kata faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bang kakak, zaman ni zaman kita terdedah dengan pelbagai dunia tanpa sekatan, tanpa sepadan, teruk seteruk-teruknya. Ustaz, saya baru balik daripada Turki hari Selasa. Saya pergi hantar bantuan kemanusiaan di Syria. Kami hantar setiap setahun, kami hantar 2 kali untuk pelayaran-pelayaran di Syria. Di Turki, kita pun teruk dah keadaan sosial kita, tapi tak sedahsyat di Turki. Turki dahulunya sebuah negara di bawah penguasaan Khilafah Islamiyah, Khilafah Osmaniyah. Kan semua orang tahu kan, satu ketika dahulu Khilafah Osmaniyah satu kerajaan yang pernah bergabung dengan Jerman dalam perang dunia keberapa aku pun tak ingat ya. Mana hebatnya tentera Islam Osmaniyah ni di Turki satu ketika dahulu. Tetapi tadi Allah Subhanahu wa taala, sejak kejatuhan kerajaan Islam di Turki pada tahun 1924 yang dijatuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, keadaan rakyat Turki berubah sungguh. Punya teruk orang Turki, punya dah lama Kemal Atatürk tu mati, sampai sekarang muka dia masih lagi tertempik dekat dinding-dinding bangunan. Sampai ada satu bukit tu dekat satu wilayah namanya Izmir, diukir muka Mustafa Kemal Atatürk. Berbangga benar. Kita tengok muka orang tu ni rasa nak ludah aja. Kan, muka orang yang menjatuhkan kerajaan Islam, yang menukar lafaz azan kan dekat Turki satu ketika dahulu, sehingga azan tak dibenarkan, dicorong-corong. Nak sebut Allahu Akbar tak dibenarkan. Boleh azan, tapi kena tukar bahasa Turki. Kalau tukar bahasa Turki bunyi macam mana? Allah buyuk, macam jauh pun tak bunyi tu kan, tak geli geleman kita dengarnya. Nak menjawab pun tak lalu tu. Tapi itulah realiti Turki ni dirosakkan. Rosak. Walaupun dah berubah kerajaan sampai sekarang, kerajaan yang bagus, tapi kalau abang tengok sosial di Turki, subhanallah, teruk.
Boleh kita katakan semua orang perempuan Turki, bukan semualah, saya letaklah 80% isap rokok bang. Isap rokok. Kita ada tengok muslimat pakai tudung isap rokok. Na'udzubillah min zalik. Kan sana Islam rock, muslimat pakai tudung isap rokok, jengkreng. Sekali tengok nak juga buat bini kau tahu tak? 2 kali tengok cancel, stress. Kau tahu kan? Jadi itulah realiti yang berlaku di negara belah sana. Saya ni nak share lah pengalaman beberapa hari kat sana ya. Bertemu dengan kawan lama. Kawan lama ni kawan saya belajar dekat Syria. Saya berpisah dengan dia 1968, jumpa 2015. Mungkin lebih kurang hampir 20 tahun. Budak Bulgaria. Dia cerita, yelah saya nak kabur, Bulgaria tu negara komunis, dia orang Islam. Tapi dia kata kami di Bulgaria ni kan, kalau minum arak tu benda biasa tau, macam minum air mineral. Dia kata atuk aku imam masjid. Imam masjid atuk aku. Tepi masjid ada bar. Bar tu atuk aku punya, dia kata. Lepas habis isyak berjemaah, kita akan minum vodka berjemaah. Gila kau tak? Kau tahu minum imam minum vodka, kau tahu tak? Kau tahu tak vodka tu apa? Sepupu kepada anchor lah, kau tahu. Itu imam belasah vodka, makmum belasah apa? Yana dia pergi cari kan. Baik benar ke, kau tahu. Tu nak kabur teruk cara macam tu. Dia kata dekat kampung dia ada kedai. Kedai ni dia jual halal dan haram. Daging apa benda, lembu pun dia jual, babi pun dia jual juga. Ownernya orang Islam. Yang paling laku daging babi. Ya, sampai dia kata Allahumma salli ala Muhammad, stok babi ni kalau macam lembu tu seminggu sekali lah dia jual. Dia jual kambing dan sebagainya. Tapi kalau babi paling laku. Yang makan tu bang bukan orang kafir, orang Islam. Ana tanya dia, tak ada ke orang tegur, imam ke tegur? Dia kata cakap kau tegur je, tapi dia buat dia macam tu lah kan. Lepas tu ana sajalah tanya dia, dan kau pernah makan ke tidak? Rupa-rupanya dia kata apa? Pernah makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda kata apa hal kau makan balik bayar tu? Dia cerita masa dia masuk tentera di Bulgaria, di Syria, di Turki, ni semua negara-negara yang rakyatnya wajib jadi askar, wajib masuk tentera. Dia kata dekat Bulgaria aku masuk tentera setahun, tidak ada makanan yang dihidangkan kecuali balik bayar. Aku perhati muka dia macam ada rupa je kan. Tapi kawan aku tunggu tahu, yang makan balik bayar selama setahun, yang minum masa dalam kamp tentera vodka apa anchor tah apa benda biawak aku tak reti. Yang tu kau tahu tak, bukan sembarangan, imam masjid dan juga khatib masjid. Kau jangan main-main. Itu realiti keadaan umat Islam di Bulgaria. Begitulah di Bosnia Herzegovina. Begitulah yang Nabi SAW sebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu di akhir zaman akan ikut perangai umat-umat yang terdahulu. Apa yang Allah larang kau buat belaka. Contoh dekat negeri kita Selangor. Selangor ni Shah Alam ibu negeri, apa kata ibu negeri Selangor, Shah Alam. Hantam sajalah, betul tak Aku ni fail sikit bab benda-benda macam tu. Tapi yang kita sedih, dekat negeri yang majoritinya orang Islam, majoritinya umat orang berbangsa Melayu Islam, tapi dalam negeri ini ada kilang arak paling besar sekali. Siapa tak sakit hati? Kita kalau lalu dekat area Kasbah tu, kau ada berasa sakit hati ke tidak? Berasa ke tidak? Nak jawab pun macam pondan. Berasa ke tidak? Kena macam tu. Baru tunjuk bahawasanya kau ni sayang kepada agama korang. Jangan sampai tak bila kita tengok kemungkaran, kita tak rasa nak marah kepada kemungkaran. Maka Nabi kata apa? Lam yakun wara'a dzalika mithqalu habatin min iman. Orang yang nampak maksiat, bukan nak kata kita baik bang, kita semua ada kelemahan belaka. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat dosa belaka. Yang sebaik-baik di kalangan yang buat dosa ni yang paling banyak bertaubat. Kita buat dosa belaka, tapi jangan sampai kita buat dosa tu kita tak berasa berdosa. Faham tak cerita aku ni? Contohlah kan, kau merenduk dengan awet, na'udzubillah min zalik. Kan ni pula musim-musim sejuk ni, musim-musim mengawan ni kan. Dia pergi lepak dekat mana bawah pokok, tangan dia jadi wiper kereta kau tahu. Janganlah, gelilah, tak baiklah, haram tau. Contoh macam tu. Mamat dia kata makruh, kalau otak kau makruh. Kan? Engkau ni kau buat maksiat tapi hati kau berasa berdosa pada Allah. Ya Allah, berdosa ni ya Allah. Ya Allah, janganlah kau cabut nyawa aku masa ni ya Allah. Kau kena ada rasa macam tu, menunjukkan kau ada iman lagi.
Tapi kalau kau langsung tak ada perasaan macam tu, Nabi kata kau langsung tak ada iman. Dia saya sebut pasal kilang Kasberg ni, aku cukup sakit hati kau tahu. Beberapa tahun dulu bang kakak ya, ada seorang bekas Imam Masjid Al-Aqsa datang ke negara kita bernama Syekh Muhammad Mahmud Siam. Jadi saya bila dia datang, saya kena terjemahkan ceramah-ceramah dia dekat Selangor ni. Kita pun lalu daripada KLIA tu nak pergi ke Shah Alam, lalu anda pun tunjuklah Hada Syitmada, ada Istad Stadium Shah Alam Mal'ab. Oh Masya Allah kabir kan. Sampailah lalu dekat kilang Wani Hijau tu. Dia kata ada Syekh Nazmi, ni kenapa ni? Aku nak jawab kelang kabut kau tak? Aku nak kata kilang roti Gardenia depan lagi kan. Lalat aku pun cakap hada masma li sina'atil khamr, kilang buat arak. Dia kata kilang buat arak. Dia tak kata dalam Melayu macam tu, kilang buat arak kan. Dia kata li sina'atil khamr, Allah alaihi la'natullah, Allah laknat. Dia kata cepat, dia suruh aku tekan pedal minyak laju-laju. Sebab kawasan ni kawasan 24 jam laknat turun tuan-tuan. 24 jam kawasan Kasberg tu Allah turunkan laknat. Fama raddu fa'lina, apa respon kita? Tak ada buat apa, tak boleh buat apa Syekh, tak ada buat apa. Kita orang Islam punya ramai, kilang macam tu tak boleh buat apa kita. Yang tu nak katanya kita di akhir zaman makin teruk makin beruk, makin bukan beruk makin teruk. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan ikut jejak langkah umat-umat yang terdahulu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya pernah forum dengan Ustaz ni. Bila saya pegang mic dia faham ya. Tapi ada juga yang panel yang tak faham-faham Ustaz. Nanti aku stres tu sebenarnya. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi sebenarnya saya ada satu soalan nak minta Ustaz ajukan. Diajukan oleh kita punya audien dan dia minta Ustaz jawab dalam masa 1.5 minit je Ustaz. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan ditujukan kepada Ustaz Nazmi. Oh, tu ada peminat lah. Yang sana ke sini? Stres. Soalan dia Ustaz, kebanyakan peperangan berlaku di tanah Arab di Syria, Iraq dan Yaman. Adakah ia sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat kerana pembunuhan sesama umat dan mempunyai pemimpin yang zalim seperti Bashar al-Bangsad? Jadi macam lama. Stres. 1.5 minit nak jawab soalan macam tu, stres aku, tahu tak? Okey tuan-tuan dan abang kakak semua, betul dalam hadis yang lain Nabi kata di akhir zaman besok akan banyaknya berlaku pembunuhan, al-qat'. Nabi kata al-harju laharju, al-harju laharju. Maka sahabat kata wa mal harju ya Rasulullah, apakah dia al-harju ya Rasulullah? Nabi kata al-qatl, pembunuhan banyak berlaku di akhir zaman. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Satujannaduna junudan, jundan bil Iraqi wa jundan bil Syami wa jundan bil Yaman. Faqalu khir lana ya Rasulullah, qala fa'alaikum bi Syam fa innal malaikata basitu ajnihataha lahum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang peperangan yang berlaku sekarang, kita tengok berlaku dulu dekat Iraq, lepas tu merebak ke Syria, lepas tu merebak ke Yaman. Semua ni Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata pada dalam hadis, satujannaduna junudan, di akhir zaman akan terbentuk 3 tentera. Jundan bil Iraq, tentera di Iraq, maknanya apa? Berlaku peperangan di Iraq. Wa jundan bil Syam, dan tentera di Syam. Syam di mana? Syria. Hari ni kalau sebut Asyam, ibu kota Damsyik, Asyam. Ada ulama kata Syam ni ialah Syria dan juga Palestin. Dua-dua ni dipanggil Asyam. Ada kata Syam ni lebih besar lagi, Syria, Palestin, Jordan, Lubnan. Tapi qaul yang paling tepat mengatakan Asyam ialah ibu kota Syria, Damsyik pada hari ini. Wajundan bi Syam, dan Nabi katakan akan terbentuk tentera di Syam. Wajundan bil Yaman, dan terbentuk tentera di Yaman. Tiga-tiga ni berlaku belaka. Peperangan di Iraq berlaku, peperangan di Syam pun berlaku, peperangan di Yaman pun berlaku. Maka sahabat yang menanyakan soalan ni kata apa? Khirlana ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berikan pilihan kepada kami. Kalau kami hidup di akhir zaman, dalam banyak-banyak peperangan yang berlaku dalam 3 negara, manakah negara yang perlu kami berikan bantuan kepada mereka? Berikan bantuan kepada mereka, negara mana? Maka Nabi kata alaikum bisyam, maka hendaklah kamu membantu orang-orang yang berada di Syam. Dalam riwayat yang kata, setelah Nabi kata di Syam, Nabi kata kalau kamu tak mampu, fa'alaikum bil Yaman, hendaklah kamu berada di Yaman. Ada sahabat tanya dalam riwayat yang lain, amal Iraq, Iraq macam mana? Nabi kata jangan,
Iraq sana tempat manba'ul fitan, tempat terbitnya fitnah di Iraq. Sebab tu kalau kita tengok pada hari ni kan, macam contoh, mungkin abang kakak tahu kan, ISIS kan, ISIS dia punya letusannya bermula di mana? Di Iraq. Daripada Iraq tercetusnya ISIS merebak masuk ke Syria, sehingga menimbulkan fitnah di kalangan para mujahidin yang berjuang berjihad asalnya menentang Bashar al-Assad yang zalim itu. Dengan sebab masuknya ISIS, habis buruk semua nama mujahidin. Hatta mujahidin yang betul-betul beriman kepada Allah, yang tidak melakukan fitnah, tidak melakukan pembunuhan sewenang-wenangnya, apabila masuknya ISIS, habis orang pukul rata belaka. Yang berjuang berjihad di Syria semua teroris belaka. Sedangkan benda tak betul. Inilah fitnah akhir zaman yang berlaku. Maka Nabi kata, alaikum bisyam, maka hendaklah kamu membantu orang-orang yang berada di Syam. Dalam hadis yang lain mengatakan, sebab apa? Sebab malaikat membentangkan sayap mereka ke atas Ardus Syam, kepada bumi Syam. Maka kami NGO Muslim Care, alhamdulillah, ada sekolah untuk pelayaran Syria di sempadan Turki dan Syria, di Raihaniyah, yang sekarang ni pelajar-pelajar kami berjumlah 1050 orang, dan dia punya staff guru-guru lebih kurang dalam 40 orang. Kenapa saya buat kerja macam ni? Kenapa? Sebab mengikut arahan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyam, hendaklah kamu membantu orang-orang berada di Syam. Wallahu alam. Alhamdulillah, tak payah dikupas, hebat, mantap, jelas ya. Soalan pun bagus, ustaz pun macam kasyaf, tahu jawapannya, hebat lah, Masya Allah. Dia tak stres kan ya. Tapi cerita pasal Viper tadi ramai stres. Faham ke tak faham ni? Tak faham cakap, saya lukis ya. Tapi betul lah ni, kalau benda yang ustaz sebut tu, kalau boleh jangan berlaku lah. Tapi di ada Viper, ustaz pun berperasan lagi, lupa saya ya. Kalau boleh lah yang remaja-remaja ni ya, yang pemuda-pemudi, yang petua-petua ni pun kalau boleh jangan nakal-nakal sangat lah ya. Pasal memang Viper tu orang suka ustaz. Betul. Ada budak dia dating lah, saya cakap kat section 2.5 tu kan ya, dekat-dekat tu. Dekat Tasik tu, salam tu, maghrib ustaz, nak azan dah, dia Viper tu, orang tegur, woi, dia tarik, tersangkut. Oh, tu ni. Aku cerita je, jangan bayangkan dia tak baik ya. Amboi, tu ni, Masya Allah, sedih kita ya. Jadi tak payahlah ya. Cuma pesan saya, kalau betul-betul tak tahan, dah pesan dah, kahwin ya. Saya ingat pengetua pun boleh, dekan pun boleh tolong insyaAllah. Saboseri orang besar ada boleh tolong insyaAllah ya. Dah ada calon, kahwin. Tak ada mas kahwin, utang ya. Itu dia kan, Nabi kata kahwinlah walau bermas kahwinkan sebentuk cincin besi yang bahasa adit ya, besi. Takkan skru tak ada ya, boleh ya. Buka botol ada lebih sikit, sarung aje lah ya. Nak beli cincin emas GST mahal lagi ya. Daripada beli benda-benda tak elok, arak, na'udzubillah. Betul, arak pun ada yang Masya Allah kena tangkap dalam keadaan minum arak, na'udzubillah ya. Sebab tu kita kena benci sungguh dengan maksiat seperti mana Ustaz sebut tadi ya. Arak, rokok Ustaz, Masya Allah, rokok ni sensitif sikit, tapi memang kita kena sebut ya. Sebab tu ada cerita, ada sahabat-sahabat, dia kata memang saya marah dengan kilang rokok. Memang dia marah, kalau boleh dia nak bakar kilang rokok tu, kalau boleh. Tapi dia tak mampu, dia kata jadi kami bakarlah sebatang-sebatang. Faham tak? Alhamdulillah ya. Tak faham sudah ya. Baik. Jadi terima kasih Ustaz, soalannya amat baik dan dapat dijawab dengan baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, kita nak kepada panel yang kedua, iaitu Al-Fatihah Ustaz Zul ya. Soalan dia pun pendek je ya, daripada penganjur, iaitu Ustaz dah cerita muqaddimah, dah cerita pula sebahagian peristiwa, tapi sudah pasti bila kita berada di akhir zaman, tanda-tandanya makin banyak. Dan itu yang kita nak kongsikan, bukan sekadar kita nak mendengar dan kita nak memahami, dan seboleh daya kita kena elak daripada benda-benda tu berlaku pada diri kita, yang mana akhir zaman ni fitnahnya makin banyak, dan jangan sampai kita buat. Itu sajalah, itu harapannya insyaAllah. Alhamdulillah ya tuan-tuan, saudari muslim-muslimat, malam ni insyaAllah kita secara santai je. Sebab tu Ustaz memang aku engkau je dia begitu
Sebab majoriti ni depan kita semua bayi-bayi kita Ustaz. Yang belakang sana lah, yang depan tak sebaya, yang belakang dia bayi-bayi ya. Jadi kalau kita guna bahasa poyo-poyo sangat, nanti dia orang tak boleh ikut kita kena bahasa santai je insyaAllah ya. Baik, jadi Ustaz, soalannya mudah je Ustaz. Apa dia tanda-tanda yang benar-benar dah berlaku hari ini menunjukkan akhir zaman makin lama makin dekat, makin lama makin dekat? Dan satu soalan daripada kita punya hadirin, iaitu dia kata, Assalamualaikum Ustaz, berapa banyak Ustaz ni? 3. Apa pendapat Ustaz, dah 4 dah tu, tentang orang alim atau orang yang belajar agama, dia kurang dari segi hubungan antara lelaki dan perempuan? Itulah saya, soalan ni saya bincang Ustaz, macam gantung sikit lah. Lepas tu dia kata, contoh orang alim tu bercinta, berkapal, calling-calling malam, dating macam mana tapi tu, mungkin pada saya orang tu nampak alim tapi dating ada lagi. Tu dia. Nanti kadang-kadang kita salah faham lah. Saya jawab sikit lah. Sikit dia stress. Adalah. Sebab memang orang tanya, Ustaz, dating ni hukumnya haram ke? Saya kata, haram ke Ustaz Basuri? Tak ada haram. Dia hukumnya harus. Yang haramnya kalau berdua. Itu yang viper. Memang kita tahu. Tapi kalau bertiga, kalau katakan ni, Fatimah kan? Dah ada belum? Yang Cik Martin dah ada belum? Belum. Yang ini pun ada. Tapi saya tengok ada ira saya loh saya. Kira jadilah ya. Saya ada wali hakim. Wali hakim nikahkan orang stres ya. Ini contoh je lah, contohnya. Maknanya nak bagi tahunya, memang kalau dah ada, contohnya dah ada lah dengan yang abang tu, contoh lah ya. Memang suka sama suka, contoh. Memang ini pilihan terakhir lah. Ini memang ni lah, dah tak ada orang lain. Siti Nurhaliza pun apa sangat lah, jauh sangat. Memang nak ni juga. Boleh dating, tapi syarat kena ada mahramnya. Tak ada masalah. Nak dating sangat, telefon. Nak dating boleh, bawa ayah saya. Itu caranya. Ayah tolong temankan saya dating malam ni. Okey, tak ada masalah. Abang driver, bapaknya duduk tepi, kakak duduk belakang. Okey, naik kereta, tak ada masalah. Kalau naik motor, abang depan, bapak di tengah, kakak duduk belakang. JPJ stress Contoh, tak ada masalah. Sebab bila berdua tu yang jadi ketiga, itu yang jadi masalah ya. Kalau dia kata, Ustaz, calling malam bergayut, kalau bercakap benda yang lara, memang ada pandangan hukumnya haram. Bahkan bercakap benda-benda yang lucah, lagi masalah. Tapi kalau telefon, Assalamualaikum, apa khabar, sihat, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Contoh ya. Saya ingat itu tak ada masalah ya. Itu pandangan saya lah. Okeylah, saya bukan panel ya, minta maaf ya. Tapi dah terbiasa dengan UiTM sini, so hebat insya-Allah. Baik Ustaz, berapa minit Ustaz nak? Terpulang pada Ustaz. Saya terpulang pada Ustaz insya-Allah. Selagi saya tak pegang mic, Ustaz okey je ya. Insya-Allah. Sila Ustaz, sila. Penat daripada aku. Alhamdulillah wa kafa billah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Ustaz Nazmi Smackdown. Siapa dipanggil Ustaz Nazmi Smackdown tadi? Dia Smackdown kita dah, terkejut tadi. Dan Ustaz Suhami Menteri Nikah Kahwin. Saya kira saya hari ni hanya teman Ustaz Suhami, duduk tepi ya, jadi tak ada cakap apa dah. Sebab rasa macam banyak benda dah Ustaz Suhami syarah tadi. Soalan tadi pun dia jawab dah, walaupun dia tanya pada saya. Jadi tak kena buat apa dah, aku ni kira turun je lah. Tapi Alhamdulillah malam ni dapat bertemu dengan sahabat-sahabat, adik-adik, dan bagi saya adalah para ahli syurga yang akan masuk syurga nanti insya-Allah. Seluruh yamin macam tak mau masuk syurga, para ahli syurga yang akan masuk syurga nanti insya-Allah. Nampak sangat wiper banyak tu, tak berani jamin tu. Tu
Alhamdulillah malam ni bila sebut tentang tanda-tanda berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, Nabi SAW telah menyebut satu hadis bagaimana para sahabat menceritakan wa'azana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Kami telah dengar satu nasihat daripada Nabi. Nasihat tu menggentarkan hati kami dan menangislah kami bila mendengar akan nasihat Nabi SAW. Maka Nabi kata, usikum bittaqwallah, aku nasihatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah. Wasamu wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan taat, walau ala abdin, walaupun yang datang itu daripada seorang hamba yang beri arahan kepada kamu. Dan Nabi sambung tentang peristiwa akhir zaman. Nabi kata, fa innahu may ya'ash minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kamu hidup lepas daripada ini, kamu akan nampak banyaknya ikhtilafan katsira, banyaknya percanggahan-percanggahan, banyaknya orang-orang yang mencanggahi akan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajis. Masa tu wajib kepada kamu untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah pada khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk mereka itu. Pegang sunnah itu macam kamu pegang dengan gigi gerham kamu. Saya tahu malam ni tajuk dia pasal akhirat kiamat, dan saya pun tahu dah apa yang adik-adik boleh faham tajuk malam ni. Tajuk malam ni cerita pasal kita berada di akhir zaman dan kita akan dihidangkan dengan cerita-cerita ketakutan, kebimbangan, kesusahan hati kita sebab peristiwa akhir zaman ini disebut dalam hadis semua sudah pun terjadi. Bila Nabi kata akhir zaman ni ya'ti 'alan nasi zaman ubadun juhal wa qurra'un fasaqah, akan datang akhir zaman ni ahli ibadah yang jahil dan para pembaca Quran yang fasik. Macam Ustaz Nazmi cerita tadi pasal orang Bulgaria, yang memang minum arak, memang makan babi, lalu mereka itu jadi imam. Qurra'un fasaqah, pembaca Quran yang fasik. Hari ni yang masuk tani Quran bukan pasal kerana Quran tu mukjizat, tapi kerana nak menang tilawah Al-Quran tersebut. Ustaz dulu pernah duduk di Sarawak. Masa duduk Sarawak dulu, ada satu wakil qari daripada Sarawak. Kebetulan mereka naik satu feri, masa tu feri Malaysia. Pernah tahu feri Malaysia dulu? Pernah dengar tak feri Malaysia? Adik-adik duduk zaman mana ni? Kecil lagi. Tu tak beranak lagi. Zaman tu, zaman feri Malaysia. Jadi siapa-siapa yang nak travel daripada Sabah dan Sarawak nak pergi ke Semenanjung, dia ada perkhidmatan feri. Dalam feri tu macam-macam lah. Ada konsert, ada kolam renang, ada kolam bubble kan. Kalau kita duduk dalam tu, dia menggelegak teluk kita kan? Dia menggelegak habis semua kan. Dan dalam tu adalah mesin jet, apa dipanggil? Mesin apa? Jackpot tu ya? Macam tak tahu, macam tak nak main ni. Jadi maksudnya mesin jackpot tu dia ada belaka dalam tu. Wakil qari daripada Sarawak, wakil untuk kebangsaan. Dalam tu dia duduk taranum Quran semua, dia boring-boring, dia pergi main jackpot. Nak menenangkan hati dan fikiran. Bila dapat 7, alhamdulillah. Ni dia. Orang begini qurra'un fasaqah, pembaca Quran yang fasik, yang duduk di zaman kita pada hari ini. Sebab tu bila kita baca tanda-tanda akhir zaman ini, Nabi sebut dengan banyak benda. Masajiduhum amirah wa huwa kharab minal huda. Masjid mereka luas tapi tak ada orang menghiasi masjid mereka, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. La yabqal Quran illa rasmuh, tidak tinggal Quran melainkan dalam tulisan saja. Wala yabqal Islam wala yabqal Quran illa rasmuh, tidak tinggal Quran melainkan hanya tulisan. Tidak tinggal Islam illa ismuh, melainkan nama dia saja. Kemudian yang paling takut adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman ini menunjukkan umat hari ini terkena penyakit-penyakit daripada umat terdahulu. Jadi cerita ni Ustaz kira tanda-tanda ni semua kita dah tahu. Cuma yang menjadi persoalan kepada Ustaz hari ini adalah takkan kita nak tengok tanda ni dan takut?
Takkan nak tengok tanda ni, mendengar Ustaz Nazmi cerita tadi, kita terus bimbang. Aku ni duduk di mana? Aku ni nak kena buat apa? Akhir sekali timbul mutaakhir ini kelompok yang menunggu akhirat, muntazir al-akhirah, kelompok-kelompok yang tunggu akhirat. Tak mau buat apa dah, kami tak naklah duduk di tempat-tempat lagu ni, kami tak mau belajar dah, kami nak pergi duduk di Gunung Jerai, kami nak pisah diri daripada manusia, sebab kami menunggu kedatangan akhirat, sebab tanda kiamat semua sudah ada. Maka aktiviti-aktiviti keduniaan pun tak berjalan. Aktiviti-aktiviti yang sepatutnya umat Islam buat terhenti. Sebab tu Ustaz Nazmi sebut tadi pasal bagaimana kelompok Yahudi menguasai. Sebut pasal ada kilang arak di Shah Alam. Sebut pasal masalah ummah. Sebut pasal Syria kena tekanan. Semua-semua itu kita sebut masalah. Tapi kita tak sebut penyelesaian dia. Kita tak sebut how to solve problem. Macam mana kita nak hindarkan masalah, nak hindarkan semua tu. Sebab tu Al-Quran sebut dalam Quran, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Siapa-siapa yang beramal, hujan pula siapa-siapa yang beramal, boleh tunggu lagi tak, kita berhenti terus ya. Boleh siapa yang beramal daripada orang-orang laki-laki dan perempuan, minas salihat, daripada amal saleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka mereka akan masuk syurga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan kena kezaliman. Sahabat, di sini bidang apa? Teater tu bahagian Quran kan? Bahagian Quran kan? Teater tu buat menatang apa? Kalau orang Kedah kata kepala bapa apa teater tu? Tak ada jawapan. Animasi tak? Berlakon tak? Siapa yang ambil kos lakonan kat tangan? Oh, tak mengaku. Tak mengaku dia akan ganti Rosyamno. Tak mengaku. Siapa yang ambil kos teater ni, dia ada pengarah. Siapa ambil kos pengarahan filem? Oh, ada, alhamdulillah. Mengaku gitu berani pun, betul baru boleh jadi jantan kan. Nak cerita bahawa ketika kita dengar cerita ngeri pasal kiamat ni, soalannya, adakah anda berfikir nak tukar kos? Soalannya, yang ambil teater, yang ambil animasi, yang ambil bidang pengarahan, adakah anda nak tukar kos? Tu soalannya. Tu soalan tu tak ada jawapan. Dia faham tak Ustaz saya cakap apa ni? Kau tak faham kan? Kan sebab dia faham orang Jawa cakap. Stres. Nak cerita bahawa hari ni bila diceritakan pasal kiamat, apa action kita? Adakah berhenti bertindak dan tidak bergerak? Hari ni sudah berlaku satu kelompok yang sibuk dengan Yahanana. Kita tak marah, Yahanana bagus, satu program yang sangat bagus. Oh, hujan lebat stres. Jadi bila sebuah program Yahanana bagus, cuma yang tak bagus bila sampai dah lambai-lambai, kemudian siap buat headbanging. Tahu headbanging? Headbanging ni hanya dengan konsert Metallica ya. Siap dengan headbanging, siap dengan angkat tangan, siap dengan melambai-lambai. Okeylah, melambai-lambai tu okey. Menari tarekat okeylah, kita kata ada khilaf di kalangan ulama mengizinkan. Tapi persoalannya, kenapa sampai tahap manusia jadi demikian? Semua berpunca daripada satu ya. Kami sudah standby untuk menuju akhirat. Kami tak fikir dah, dan kami sedang buat amal-amal soleh. Maka Ustaz nak bagi tahu hari ini, bila Allah Ta'ala kata wa man ya'mal minas salihat, siapa yang beramal daripada amal soleh, siapa rasa-rasa dia ambil bidang teater itu adalah amal soleh. Siapa yang rasa bahawa dia jadi penyanyi, itu amal soleh. Siapa yang rasa di UiTM Shah Alam dia ada bidang muzik, siapa yang rasa dia ambil bidang tu amal soleh. Siapa yang rasa dia ambil animasi. Sebab ada soalan orang suka tanya, Ustaz, kami ambil animasi ni lukis kartun dan lukis apa dia benda-benda scratch ni, bila kami lukis, tidakkah benda ni nanti minta nyawa pada kami?
Kami duk takut ni bila kami lukis dia minta nyawa. Kami nak buat apa ni Ustaz? Ni kiamat dah dekat ni. Sahabat-sahabatku sekalian, adik-adikku sekalian, sebab tu tujuan Nabi cerita kiamat bukan nak suruh kita takut. Tujuan Nabi cerita kiamat nak suruh kita get ready. Sebelum kiamat terjadi, kita akan buat sepatut mana kerja buat kita supaya Islam kembali gemilang dan cemerlang. Ada 3 benda yang hari ini Islam tenggelam habis. Pertama, dalam bidang sukan, Islam tenggelam habis. Bila sebut tentang sukan, orang Islam lah yang paling tidak suka bersukan. Di Malaysia, negeri yang dilaporkan, negeri yang paling banyak melakukan aktiviti sukan adalah Pulau Pinang, sebab ramai orang Cina. Negeri yang kurang melakukan aktiviti sukan dan banyak kecil manis, ingat tak main bola ya? Yang banyak kecil manis adalah negeri Kelantan. Nak tunjuk kepada kita bahawa konsep sukan orang tinggal. Sebab tu, pernah tak anda lihat bila orang main bola sepak, ada orang mendoakan mudah-mudahan pasukan Pahang menang, amin ya rabbal alamin? Ada tak? Malam ni kita buat solat hajat supaya Pahang menang, ada tak? Cari mampu itu imam buat gitu kan? Kena bambu dengan makmum. Nak cerita hari ni bahawa anda ada tanggungjawab anda meneruskan bidang yang anda sedang buat. Sukan bidang yang telah hari ini ditinggalkan oleh umat Islam. Tiba-tiba di celah tu wujudlah ada anak muda kita yang pada Malaysia, nama macam Zulfahmi Khairuddin, mama macam Hafiz Syahril yang masuk Moto2, yang lumba dan angkat doa ketika sedang perlumbaan, sujud syukur ketika menang. Orang ni menaikkan nama umat Islam di mata dunia. Itulah cara Islam menang sekarang. Kita dah tak ada kaedah untuk perang. Ya, orang sedang perang dengan kita. Tapi kalau kita angkat senjata bunuh orang sekarang, kita akan diiktiraf manusia yang paling ekstrim, manusia yang tidak bertamadun. Kita kena guna kaedah lain untuk memenangkan Islam. Yang nombor 2 yang ditinggalkan oleh umat Islam adalah hiburan, entertainment. Oh, lebat lagi. Sekarang ni Ustaz sedang mencari pengarah-pengarah filem beriman yang nak buat filem ni. Tengok lagi filem apa dia, Banting Slam ni keluar malam ni. Ya, dah tengok The Avenger? Aku tak faham. Aku cakap dengan siapa ni ambil filem ke doa kan? Ke saya salah tajuk malam ni? Jadi nak bagi tahu pada kita bahawa yang tak ada hari ini adalah filem-filem yang berkualiti, yang menggunakan kaedah tutup aurat tapi penuh selamba, relax, dan benda itu mengajak orang kepada nilai, bukan mengajak orang kepada konsep-konsep agama yang sempit. Bila buat filem agama mesti jubah serban, mesti seorang tu dia kena buat di pondok. Sebab tu hari ni tajuk-tajuk filem apa dia? Istikharah cinta ibadah. Nampak tak? Nak bagi nampak konsep macam konsep begitu baru orang nampak agama dah. Buatlah filem KL Gangster tapi ada unsur agama. Yang Ustaz teringin sangat nak buat satu filem namanya Budak Pondok. Budak ni keluar, dia filem tu fight, kereta terbakar 17 biji, terjun gaul 17 kali, lawan macam Tony Jaa. Baru orang tengok tengah lawan tu kul huwallahu ahad, Allahu samad. Dalam tu ada penyelesaian hukum fiqh, 17 hukum selesai. Orang keluar daripada filem tu, dia tak gaduh pergi kuliah. Dengan tengok filem tu, dia faham hukum fiqh, dia dengar 7 hadis Nabi, dia dengar 14 ayat Quran. Siapa pengarah sini yang boleh buat benda tu? Bukan tunggu. Sebab kalau nak kira tanda kiamat, Nabi kata tanda kiamat ni ana wasa'ah kahatain yadullu as-sababa wal wusta. Nabi kata bila sebut pasal kiamat, aku dengan kiamat ini sangat dekat macam mana? Nabi tunjuk jari dia 2 jari dan Nabi kembarkan 2 jari itu, jari telunjuk dengan jari tengah. Tanda di antara tanda kiamat paling besar adalah kedatangan Nabi SAW. Tapi sampai hari ini kiamat tak terjadi. Rugi orang yang menunggu. Sebab tu syariat tak suruh menunggu. Kita kena go on.
Maka saya nak sebut, buat filem adalah jihad. Ada seorang pengarah filem buat 2 filem yang meletup. Satunya The Messenger, filem yang dibuat oleh seorang pengarah filem, saya terlupa nama dia. Yang kedua, Omar Mokhtar, filem yang menelan kos yang sangat banyak, letup beberapa buah kereta kebal, ambil scene zaman penjajah dulu, dan filem tu diarahkan oleh seorang pengarah yang dia pergi belajar filem di Perancis. Masa dia pergi belajar filem di Perancis tu, ayah dia pesan satu ya. Dia kata, aku tak ada benda nak bagi kat hang, kau ada 2 benda ya. Satu, duit banyak ni sekian, tak sampai pun berapa jumlahnya. Yang kedua, aku nak bagi pada hang Quran dengan tasbih ni. Duit ni belanjalah boleh habis, tapi Quran dengan tasbih ni adalah sepanjang hayat bekalan kamu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inilah bekalan yang paling mustahak. Ambillah benda ini, bawa baliklah, pergilah belajar, jadikan pedoman hidup. Dia belajar filem di Perancis, dia balik mengarahkan filem Islam, kerana dia lahir sebagai seorang pengarah filem Islam yang bawa filem yang baik. Dan hari ini memang industri filem kita pun kena perbaiki. Tajuk filem tengok pun takut kan? Apa dia, hantu ikat tepi, hantu bungkus ikat tepi. Tengoklah, Worker yang rapid, jangan pandang belakang congkak. Tengoklah filem ni. Yang paling tak boleh belah tajuk filem ni, bro, lu nampak motor gua bro. Jadi nak bagi tahu, ini mentaliti pengarah filem sekarang. Ini mentaliti pengarah pelakon yang tak bawa agama. Tapi sekurang-kurangnya hari ini Ustaz jumpa dengan Rosyamno. Dia kata, Ustaz, saya jarang jumpa Ustaz cerita bahawa filem adalah jihad. Sekarang saya sedang berjihad Ustaz, nak buat filem yang kena dengan konsep Islam. Tapi tahulah, saya dah lama dalam industri ni, saya pelan-pelan. Cuma tak ada orang nak bantu. Saya perlukan bantuan daripada orang-orang muda dan mereka-mereka yang pandai untuk bawa Islam ke tengah. Jadi Ustaz kata tadi, wa huwa mu'min minas salihat, itu amalan saleh dan orang beriman yang patut buat kerja ni. Jadi Ustaz minta mereka-mereka yang ada talent jadi pelakon. Kita nak lahir pelakon yang beriman macam Ashraf Muslim kan? Kita nak pelakon yang handsome. Saya tak lahir pelakon kan? Tak suami lagi lah, jauh lah kan? Cerita nak kita, kita nak pelakon yang betul-betul beriman. Kita nak pelakon yang pakai tudung tutup aurat, bercakap nada yang saleh kan? Bila buat filem, kan pernah tengok filem Bila Kiamat Sudah Dekat? Tengok filem tu. Bila Kiamat Sudah Dekat, filem bagus. Bila mak dia tanya dia, pasal apa yang kamu ini kembali kepada solat dan sebagainya, mama, kiamat sudah dekat. Ni kita nak lahirkan penyanyi macam siapa? Macam Wali Band. Kita nak macam tu. Wali Band budak pondok pesantren. Mereka budak pondok. Mereka bukan pondok derian, pondok. Mereka ngaji pondok. Bila mereka belajar di pondok, akhir sekali guru mereka kata, kalau kamu bawa nasyid, enggak ada orang yang minat sama kamu, tapi kamu kena bawa lagu rock. Siapa pesan? Dia punya Pak Kiai. Sebab tu lagu tadi dia tak bunyi apa dia cara orang mati kan? Sebab kalau dipasang pada tuan-tuan sekalian, selimut putih, nak dengar selimut putih atau selimut tetangga? Pasti orang akan pilih, mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Dulu saya ingat selimut tetangga. Tak, selimut tetangga rupanya. Jadi nak cerita, ni dia orang-orang yang akan buat orang muda yang penuh motivasi. Orang-orang veteran, mereka membimbing. Dan kita nak orang-orang veteran ni bagi jalan. Nyanyi tapi beriman, rock tapi beriman, macam kata Syam Kamikaze kan? Ahli ekspedisi pergi komen lagu kepada budak-budak muda yang masuk akademi Fantasia. Masa tu ada orang nyanyi lagu dia, lagu apa dia, ekspedisi. Masa dia komen dalam program tu, dia kata apa? Bila orang kata balik, komen sikit, dia komen, okey, nyanyi semua okey, bagus dah, pitching tak lari semua, rock kena terus bro, tapi solat jangan tinggal. Itulah nasihat yang ni kita nak. Sebab tu tadi Ustaz mari tengok
Ustaz nampak masjid dan surau ni ada orang dan ada orang solat. Dan mereka yang solat itu adalah orang-orang yang baik dan soleh. Orang soleh inilah yang kena ke depan. Sebab sebelum kiamat datang, kalau anda tak buat apa-apa, Allah akan tanya soalan. Dulu belajar apa? Kita pun kata belajar filem. Wa ma'amaluka, apa yang kamu buat dengan filem? Tak ada apa, tinggal habis ya Allah, masuk jahanam. Dia jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tugas kita bukan tunggu kiamat. Tugas kita fastabiqul khairat, berlumba untuk mendapat sesuatu. Saya kira itulah yang Ustaz boleh sebut pada malam ni. Sampai tak sampai aku tak tahu. Kira aku belasah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai ke round yang ke-16 ya. Jadi jam pun dah pukul 10.48 jam saya. Kita akan berhenti pukul 11 insyaAllah ya. Baik, jadi saya pun tak nak menguras panjang. Apa Ustaz sebut tu memang betul. Sebab tu orang muda tetap dengan mudanya, ya, dakwahnya, nasyidnya, lagu. Tak semua orang boleh bernasyid, tak semua orang boleh berlaku. Macam Ustaz ni lagu Masya Allah, suara Masya Allah ni kalau buat album ni tentu lakulah. Itu dia. Jadi Allah berikan kelebihan. Macam saudara kan, tak kira apa bidang, tapi mesti nak jaga dari segi tata cara dan adab, orang kata sebagai seorang Islam ya. Ayolah kita berubah. Kita dah dengar cerita, dah dengar nasihat, buatlah perubahan sikit demi sikit pada diri kita, sahabat-sahabat kita teguh. Ustaz jaga, kata tadi solat kena jaga, jangan tak jaga solat. Itu dia. Siapa pagi tadi tak subuh? Siapa tak subuh? Oi. Okay, semuanya subuh alhamdulillah. Tak payah kata saya ngaku, saya ngaku. Jangan, itu mainkan diri. Yang penting qada balik nanti. Besok ataupun nanti selepas Isyak, tadi tak subuh qada balik. Kalau orang takut kita qada, tak payahlah baca kunut, tak apa. Ya, kalau qada Allahumma dini, oi, qada ya. Jangan masalah. Tapi yang penting jaga sikit-sikit buat perubahan insya-Allah. Daripada sikit-sikit insya-Allah kita akan jadi lebih baik ya. Benda-benda kecil itulah kena tengok dalam persediaan untuk kita menghadapi akhir zaman masya-Allah ya. Aurat bagi clear insya-Allah ya. Aurat semua dah jelas. Aurat lelaki apa dia? Pusat hingga lutut. Ya, bagus budak UiTM sini ya. Ada yang satu UiTM tu saya tanya, pusat lutut. Tu dia. Kalau pusat lutut, plaster pusat, plaster lutut. Jalan tepi surau, ondal-landil ya. Jangan nanti toyol stres ya. Sebab yang togel tu toyol, yang saya tahulah Sazul. Sebab saya difahamkan toyol ni badannya hijau, matanya merah, perutnya boncet, togel jantan. 2 kaki setengah, yang saya tahu lah Ustaz. Lebih kurang tingginya begitulah. Dan toyol semua laki. Ataupun kan lagi dia jantan. Betul Betul Ustaz Basari? Ustaz tak ada bela, saya pun tak bela, tapi saya dengar cerita begitulah. Tu 2 kaki jantan, semua toyol jantan. Dia tak ada toyol betina tak Zul. Kalau ada toyol betina, toyol jantan confirm tak kerja. Ya. Nak curi duit nampak toyol betina. La. Abang Yul ya, jadi toyol jantan tak ada kerja Ustaz, terganggu dia ya. Jadi maknanya janganlah kita jadi toyol lah maksudnya. So tutup aurat lah ya. Yang adik-adik, yang perempuan muslimat, alhamdulillah hari ini semua bertudung, bagus sangat, elok dan dikekalkan. Cuma kita minta janganlah macam yang dekat internet tu tak bagus lah Ustaz Nazmi ya. Hari ini budak-budak perempuan tak maaf lah ya, bertudung, lepas tu diselak tudungnya, dia ambil gambar, lepas tu dia hantar kat Facebook. Ada juga masuk Ustaz, saya tengok juga, Allahu Akbar. Sebab nak ceramah kena ada bukti, cakap tak ada bukti payah. Saya pun tengok sejak, astagfirullahaladzim ya. Payah tu ya. Jadi adik-adik jangan macam itulah ya. Tutup elok-elok, bertudung elok-elok ya. Hari ini semua bertudung, bagus, tahniah ya. Tudung siapa ni? Tudung sendiri? Bagus, alhamdulillah ya. Tak apa, ada yang tanya Ustaz, kita tudung berfashion boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Macam hilang dah tadi. Kat sana tu dia stres ya. Tudung dia pun fashion. Ada yang tudung bulat, ada yang 3 segi, ada yang tudung bawal, fashion bawal. Yang bawal macam mana? Siapa pakai tudung bawal tu? Sekarang apa jenah ya? Bawal. Bawal jenah
biasalah ya. Tak apalah, selempang-selempang pun tak apalah, asalkan bertudung ya. Yang ada mata air, kalau makmunya tak pakai tudung, ajar dia pakai tudung. Selalu saya sebut pakai, sebab saya tak nak jumpa yang kita bermasalah dalam rumah tangga kongsi sikit. Memang kita jumpa Ustaz yang hakikat bila dapat bini kepala 3 segi, degil. Suaminya suruh pakai tudung Ustaz. Dia kata, Ustaz saya nak dia pakai tudung Ustaz. Dia kata, abang lah pakai tudung. Gila. Dia suruh suaminya pakai tudung. Dia pun Ustaz suruh pakai tudung macam mana muka. Cuba tengok muka dia. Stres langsung itu kita tanda. Maknanya kita berubah daripada benda kecil sampailah benda besar dalam soal kita mencari keridaan Allah, persediaan menuju di akhir zaman. InsyaAllah kita balik kepada Ustaz Nazmi. Soalan memang banyak. Terima kasih sebab tu handphone ni Alhamdulillah jumpa. Terima kasih yang tadi. Memang soalan banyak masuk dan soalan-soalan ada di luar jangkaan. Memang hebat ya saudara-saudari ya, orang kata bagi soalan yang baik. Mudah-mudahan Ustaz tadi dah baca soalan, dia akan jawab secara sebentar lalu. Di samping kita menjawab soalan yang daripada Rusia menyediakan soalan juga yang baik, iaitu kita dah cerita tentang akhir zaman. Ustaz dah tambah menjelaskan lagi persediaan kita Ustaz untuk terus berada di akhir zaman sebelum kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Persediaan kita menghadapi akhir zaman. Senang bahasanya, persediaan menghadapi kematian lah ya. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila bima ba'dal maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang paling cerdik, Al-Kayyis, orang yang paling cerdik. Kalau ikut ukuran kita, yang paling cerdik ni yang dapat BA, yang ada master, yang ada PhD, yang ada profesor, kan? Lepas tu profesor apa tu? Emeritus. Lebih kurang macam tu lah. Aku nak sebut pun tak kerti, bida'ah semua apa tu. Jadi kita punya ukuran orang yang cerdik, yang ada pelbagai pengalaman, sijil dan sebagainya. Tapi sebenarnya di sisi Nabi itu langsung tidak memberi pengukuran kecerdikan seseorang. Habis yang cerdik macam mana? Nabi kata Al-Kayyis, orang yang paling cerdik, man dana nafsahu, yang menyiapkan dirinya, wa amila bima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kematian. Itu yang paling cerdik. Kau duit berlambak, glamour, soho, dengan dia kata, kan? Tapi bila kau mati, kau tak prepare. Apa agak-agak kau boleh buat dalam lubang kubur tu? Bila malaikat tanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Nabi SAW kata apa dalam hadis yang sahih, kalau orang yang beriman, bila ditanya soalan macam itu, dia akan kata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi kalau orang yang atas dunia ni dia bukan tak beriman, dia beriman tapi beriman ikut termakan. Dan beriman pun tak pernah ikhlas. Tutup aurat pun pusat dan lutut aja. Nak kampung ni. Pakai tudung pun, tudung apa, ikan jenahak orang kata. Kalau orang macam ni, Nabi kata bila datang soalan Man Rabbuka, dia akan kata apa? La adri, dia kata gitu. Saya tak tahu. Ya. Bila dia kata tak tahu, kau ingat malaikat nak tolong kau? Tak tahu. Kita ada buat tambahan untuk memudahkan jawapan seterusnya. Kalau tak kau, apa? Dia belasah kau dalam kubur, kau tahu tak? Tak tahu dah jawab. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Kalau orang yang beriman akan kata Al-Islamu dini, Islam agamaku. Kalau orang yang mata atas dunia buat main agama, tak ambil berat agama, agama ni menyusahkan sambil lewa. Macam kita orang kecil-kecil dulu kan, ustaz lah masa once upon a time tahun 80-an dulu kan, bila balik kampung, saya ni orang KL, orang Kampung Baru you know. Jadi bila balik kampung, bila balik beraya, aku punya dressing macam ya, jubah, selebet kan, muka pun macam tak masa depan aja. Jadi saudara mara tengok, kau tahu, dia tanya mak aku, anak kau ni belajar mana Yud? Yud tu nama glamour mak aku lah. Anak kau ni belajar mana Yud? Mak saya kata, kau tanya lah dia, kau jangan tanya aku.
Dia pun tanyalah, aku tengok pakcik ke makcik aku ni zaman kita budak umur 80-an, umur 80-an tu budak, tahun 80-an. Dia tanya, kau belajar mana? Saya katalah belajar pondok. Pondok! Anak kau besok nak makan apa lah. Tengok, aku ingat lagi. Anak kau nak makan apa lah besok. Saya ni bangkak mudur tak mesti menjawab masa tu. Kalau aku mesti jawab, aku jawab makan nasi dah bodoh. Tu je aku jawab. Bangang benda tu makan apa. Kambing yang tak ada SPM pun Allah bagi rezeki ke dia, betul tak? Kambing yang tak ada UPSR Allah bagi rezeki ke dia. Lembu yang bontotnya tu wiper tu ekor kan, wiper bontot, wiper kan menjadi rebutan setiap datangnya raya korban. Kau jangan main berebut Tok Imam dengan Tok Mudim, Tok siap aku cop ekor. Apa pula Imam, tahun lepas Imam dah dapat dah, aku tak kira. Kalau kau tak bagi ekor, aku boykot korban tahun ni. Mampu kau. Padahal bontot kau tu ekor tu buat wiper taik. Tapi bagaimana lembu yang tak belajar agama Allah bagi rezeki ke dia. Tiba-tiba orang ngaji agama, dia tak yakin ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak yakin. Buat main dengan agama. Kalau orang yang beriman, dia akan kata al-Islamu dini, Islam agamaku. Kalau orang tu tak prepare yang sambil lewa dengan agama, apa jawapannya? Macam tadilah, la adri. Perkataan la adri ni Nabi yang sebut. Nabi kata begitulah jawapan kau besok dalam kubur. Sebab tu tak ada sebut tadi. Kan sini bahagian dapat dia kata theta. Betul. Begitu sebutannya. Aku ni tak reti sangat benda-benda bid'ah ni. Kan theta ni macam mana? Macam home theater gitu lah. Lebih kurang. Serius aku tanya. Apa kau nyampah tu aku. Yang kali tak nak datang Ustaz. Tak ada respon. Bang, stres. Tak, serius tau. Sebenarnya masa saya belajar kat Syria dulu, rupa-rupanya lakonan ni ada dalam Al-Quran tau. Kau jangan main-main. Quran ni kalau kita contoh, korang pernah baca Suratul Kahfi tak? Surah Kahfi kau pernah baca tak? Nak jawab pun tak confident, menyampah betul aku. Korang tak baca Quran tu hidup korang ni. Macam tu lah. Bawa aku rasa beriman sikit. Kalau tak stres kau tahu tak? Bang, Suratul Kahfi kalau korang baca, tapi masalah kita tak menguasai bahasa Arab Kalau korang tengok dalam surah Kahfi ada cerita tau. Quran kata, Allah cerita tentang 7 orang pemuda. Allah kata apa? Wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law tala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'bah. Faham? Bawa faham mungkin okey bang Allah rakamkan dalam bentuk dilakonkan bagaimana budak-budak 7 orang ni tidur dalam gua tu. Allah kata wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Allah gambarkan, gambar mana dilakonkan babak tu. Budak-budak 7 orang ni tidur dalam keadaan kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Tidur apa tu? Tidur lasak. Kita pasal tidur lasak ni ingat masa kecil-kecil dulu. Tadi iklan lah ni. Saya dulu tidur rumah nenek kan, kau Datuk Keramat, abah orang kaum baru, mak Datuk Keramat. Kita tidur dengan nenek, lasak kita tidur. Tidur-tidur mesti wajib berguna pagi-pagi kaki aku ni atas muka nenek kan. Memang cucu tak berkat lah ni kan. Memang pagi-pagi muka nenek mesti kena kaki kita lah. Jadi nenek ni bengkak lah. Kau ni tu, kau tidur lasak. Tapi nenek nak ajar kau satu benda. Kau baca sebelum tidur. InsyaAllah kau tidur tak lasak. Dia pun ajar saya. Dia kata apa? Sebelum tidur kau baca bismillah dulu. Kau baca lasak tiang, lasaklah aku. Ke tengah tiang, ke tengahlah aku. Lasak tiang, lasaklah aku. Ke tepi tiang, ke tepilah aku. Aku pun tidur. Besok-besok kau tahu bangkit-bangkit tak bergerak macam tiang, keras berdengkung. Nak kabarnya. Kau faham tak cerita aku ni? Nampak betul lah. Kau nampak tiang ni tak? Orang tua-tua punya doa tu, dia kata kalau tiang tu lasak, lasaklah aku. Ke tengah tiang, ke tengahlah aku. Ke tepi tiang, ke tepilah aku. Maknanya tiang tak bergerak, kau tahu tak? Maknanya maintain kau tidur macam tu keras macam tiang. Tu doa orang tua-tua dulu. Jadi budak-budak Ashabul Kahfi ni, aku bukan nak cerita pasal aku tidur lasak tu, kau tahu tak? Aku nak cerita pasal surah Kahfi ni.
Jadi Quran digambarkan lakonan budak tu tidur kejap kanan kejap kiri, wa nuqallibuhum zata yamin wa zata shimal. Masa dibalik-balikkan itu, anjing yang follow dia orang, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Anjing tu menghulurkan kakinya duduk dekat depan gua. Lalu tala'ta alaihim, Allah kata, kalau kau nampak mereka tidur, rupa mereka lawalaita minhum firara, kamu akan lari bintang pukang. Ini gambaran, kau tahu tak? Kau faham cerita aku tak? Lakonan, kau tahu tak? Sebab nak kabur, kalau kau tengok budak Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan lebih 300 tahun tu dalam keadaan rambut mereka yang panjang, mati sama 300 tapi tak mati, mati tapi tak mati, kau akan terperanjat tengok keadaan mereka. Itu contoh dalam surah Al-Kahfi kan. Lepas tu bila budak tu terjaga, berlaku dialog kan, kawan dia bertanya, qalu kam labisna, kita tidur berapa tahun berapa lama kita tidur Member tu kata labisna yauman au ba'da yaumin, mungkin sehari ataupun separuh hari je. Tak kot, mungkin sehari. 300 tahun kau tahu dia tidur punya lama, dia kata sehari ataupun setengah hari aja. Lalu dia kata okeylah settle. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur. Ini dialog, lakonan dia antara karakter lakonan pelakon-pelakon dalam surah Al-Kahfi. Dua apa buat apa? Dia kata faba'athu ahadakum biwarikakum hadhi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatarattaf wa la yushiranna bikum ahadan. Dia kata ginilah, aku buat dah lapar, ambil duit ni, kau pergi beli barang makanan dekat bawah sana. Tapi jaga-jaga jangan sampai musuh tahu kedudukan kita. Kalau dia orang tahu, habislah kita. Kan? Ini lakonan. Maka Quran ni, ilmu lakonan ni bang, asalnya daripada Al-Quran. Itu belum kau baca dalam surah yang lain. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Karakter lakonan seperti kalau kita tengok zaman dulu, jenis pakai negatif filem. Korang hidup lagi tak zaman tu? Zaman Kodak, filem Kodak. Kan negatif tu kan. Slot 1, slot 2, gitu kan. Quran pun ada benda-benda macam tu. Nak khabar, nak cerita ilmu teater lakonan ni bang, dalam Quran pun ada. Cuma betul tak betul je cara kau buat, cara pembawakan kita. Macam Ustaz Abdul kata, kalau dakwah dia lakonan kita buat tu ada unsur dakwah, maka insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Tapi kalau kita buat teater lakonan tu unsur-unsur maksiat, alamatnya tak boleh menjawab dalam kubur. Jadi nak sebut, nak khabar ke kita, persiapan kita untuk hari akhirat, untuk kematian kita, banyakkan belajar, banyakkan ilmu, dan jangan sempitkan fikiran kita, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan belajar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita di dunia dan hari akhirat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nazmi, penjelasan yang baik, mantap dan jelas, dan contoh-contoh yang baik. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lain kali insyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz, saya bagi masa 2 minit setengah sebagai kesimpulan. Ibu silakan Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Karena ni sebab hujan, sebab semua. Tapi baguslah satu benda setia berada di buah kemah. Tunggu, alhamdulillah, syukur. Kita sekarang sedang menghadapi satu keadaan bagi ustaz lah, kalau orang kata keadaan kita makin teruk, ustaz nampak keadaan kita makin baik. Sebab hari ni keadaan kita makin kembali kepada agama. Kalau tengok hari ni, dunia hari ni memberi ruang kepada mereka-mereka yang terlibat dengan dunia-dunia yang dulu dikatakan maksiat, boleh untuk mengenakan tudung dan boleh untuk bercakap tentang benda-benda baik. Jadi ruang dah ada, cuma kita sebagai umat akhir zaman kena ambil ruang ni. Sebab kita nak jadikan benda yang kita bawa balik ni sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak naklah penat-penat belajar. Sini berapa tahun kos? 3 tahun 3 tahun. Penat-penat belajar kos, kemudian keluar terlibat dengan maksiat, tak nak. Hari ni ruang dah baik, banyak jalan-jalan yang boleh kita sumbang untuk Islam. Cuma fikir satu je, aku buat benda ni untuk Allah, aku nak sumbang pada Allah, aku nak wujudkan semula perasaan. Sebab hari ni battle bukan lagi di padang, bukan lagi di medan, not battle in field lah. Kita lagi bukan lawan dengan pedang, kita hari lawan dengan battle of mind. Serangan minda, kita perlu lawan dengan minda. Baru ni orang buat satu filem, Dracula Untold. Dracula Untold, satu cerita yang tak betul pasal Sultan Muhammad Al-Fatih.
Tapi siapa boleh counter? Tak ada yang boleh counter. Sebab nak counter hanya kalau dalam kita counter dalam Facebook, kita kata alah apalah filem ni, semua tak best, alah apa filem ni hina Islam, dia tak jadi apa-apa. Jadi nak counter itu kena ada kelompok yang buat kerja ni. Ada. Kalau dalam hukum fiqh, dalam kitab usul fiqh ada sebut, apabila fardu itu menjadi fardu kifayah kepada orang lain. Contoh kita kata hari ni belajar filem ni fardu kifayah. Sebab apa maksud fardu kifayah? Orang lain buat kita tak payah, tapi kalau orang lain tak buat kita payah. Dia gitu. Maksud dia hari ni belajar filem fardu kifayah. Macam hukum buat mi, apa hukum buat mi? Fardu kifayah. Belajar filem fardu kifayah. Lahirkan penyanyi muslim yang beriman fardu kifayah. Macam komuniti muslim yang berada di Amerika sanggup ambil Yuna untuk menyanyi di Amerika sebab nak buang label teroris daripada orang Islam di Amerika. Dia bersanggup untuk bazirkan wang sebab nak bagi tahu kami ada penyanyi yang boleh nyanyi lagu biasa tapi menutup aurat, dan kami tetap sangat suka kepada kedamaian. Kami adalah orang-orang yang nak we want peace tu. Satu benda yang mereka terpaksa laburkan kerana nak tunjuk Islam tu betul dan Islam tu hebat. Lepas tu Yuna dapat tawaran, bukan saja-saja Yuna pergi itu tak. Memang itu tawaran dia, kerana untuk mempamerkan Islam adalah sebagai agama harmoni. Baik. Fardu kifayah kepada setengah orang. Bila fardu kifayah telah tertunai pada orang, maka hukumnya tak berdosa dah. Macam ada setengah orang buat mi, maka semua orang lain tak berdosa. Tetapi kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku Usul Fiqh, kalau seandainya orang yang membuat tugas fardu kifayah tadi asalnya fardu kifayah pada orang lain, tapi sebab dia involve dan itu memang bidang dia, kalau dia tinggalkan menjadi fardu ain kepada dia untuk settle bab tu. Jadi kalau tak settle bab tu, bukan saja Allah akan claim, saya akan claim pada anda esok, anda buat apa sampai anda tak boleh keluarkan filem yang berkenaan dengan agama, filem berkenaan dengan Islam. Bukan filem yang klise berkenaan dengan orang pakai serban, pakai jubah, tak. Filem yang promote pasal keimanan tanpa perlu berterus terang. Kan? Lagu yang promote pasal keimanan tanpa perlu berterus terang. Lagu yang cerita pasal takwa tanpa perlu berterus terang. Jadi ini peranan anda lah, anda di bidang ni. Termasuk yang orang bagian urusan maklumat tadi, yang buat pengurusan maklumat, juga tanggungjawab anda untuk settlekan benda-benda ni. Kalau tidak, kita menjadi kelompok muntazir, orang yang menunggu-nunggu sahaja, yang tak buat apa-apa. Sedangkan kita tunggu, sepatutnya masuk menunggu itu adalah wasari'u ila maghfirah, kita menuju bersegera kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Masa dah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kupasan daripada Fadil Sazul, maka forum kita pun sudah selesai. Sekali lagi diucapkan tahniah kepada pihak penganjur, pihak JAIS yang diketahui Al-Fadil Tuan Haji Bausori, yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, pihak dekan dan juga pengetua kolej, dan juga kepada semua peringkat jawatankuasa, ya, sama ada di peringkat JAIS dan juga di peringkat UiTM. Jadi sekali lagi diucapkan tahniah, dan sepanjang kami berada di sini ada kekurangan dan kesilapan, kami memohon maaf. Dan untuk menyemarakkan kita punya majlis, minta izin kita nak buat selawat sikit lah, ya, supaya kita rasa hidup suasana agama di tempat kita. Buat selawat, kita bangun, buat selawat, ringkas je, lepas tu kita duduk, insyaAllah, ya. Kita bangun sama-sama, ya, dengan penuh semangat, rasa cinta kita pada Allah, pada Nabi, pada Islam. Mudah-mudahan kita akan lebih mendapat syafaat, insyaAllah. Serah biasa je pendek, ya. Wahid Isnin Salasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ijlis
Jadi di kesempatan kami berada pada malam ini mengucapkan tanda sekali lagi dan terima kasih, dan sempena insya-Allah kita tak lama lagi Ramadan. Kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini yang lebih baik insya-Allah. Dan selamat menjalani ibadah puasa ya. Tarikh puasa dah tahu semua dah ya? Alhamdulillah. Pihak jabatan Ustaz Basari pun dah tahu sebenarnya, tapi kita rahsiakan dulu. Cuma kalau tuan-tuan nak tahu, boleh, cuma jangan beritahu orang ya. Kita puasa confirm tarikhnya 1 Ramadan ya, insya-Allah ya. Dan kita raya 1 Syawal di Angga 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.